customer ni sebelum ni dia selalu sakit bawah pelipat tumit tau. Sakit dia ni bukan biasa-biasa, sampai jalan pun tak selesa. Kadang datang serang, rasa panas, berdenyut tu semua. Lepas dia amalkan kapsul tapak baru kita ni, Alhamdulillah, dia kata dalam masa 3 hari dah rasa pulih, dah rasa macam hilang dah rasa panas, rasa berdenyut tu semua. Sakit pun dah makin reda, dia boleh jalan macam biasa. Alhamdulillah lillahi ta'ala. Sebenarnya bila asid urik ni tinggi dalam badan, dia akan membentuk satu ketulan kristal dekat sendi kita ni dalam badan. Sebab itulah kalau kita nak jalan ke, kita nak buat apa-apa kerja, kaki kita sentiasa sakit, pasal menyucuk-nyucuk macam jarum. Jadi kapsul tapak baru ni dia menggunakan bahan kulit kayu retak. Dia apa nak kulit kayu retak ni, dia sesuai memecahkan kristal asid urik kita tu. So apabila kristal asid urik ni dah mula hancur, dah mula cair, barulah kaki kita dah tak rasa panas-panas, tak rasa munjuk-nyucuk macam dulu. Kalau hampa selalu duk rasa benda macam ni, jangan tunggu sampai sendi dah makin teruk. Hampa boleh dapatkan tapak baru kita ni sekarang.